Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk cikgu-cikgu memuat naik bahan yang cikgu ada ke dalam ruang ilmu guru. Di mana ruang ilmu guru ni? Baik, pertama sekali cikgu perlu masuk ke dalam akaun Delima cikgu. Ini merupakan paparan pertama apabila cikgu telah login ke dalam akaun Delima. Okey, baik. Di sebelah kiri ni, cikgu akan nampak perkongsian ilmu. Jadi cikgu klik perkongsian ilmu tersebut. Kemudian cikgu klik ruang ilmu guru. Okey, baiklah. Ini merupakan paparan pertama apabila cikgu telah masuk ke dalam ruang ilmu guru. Okey, pertama sekali cikgu perlu tekan kongsi. Okey, kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk cikgu kongsikan pautan video yang telah cikgu uploadkan di dalam YouTube ataupun di dalam Google Drive. Baiklah, pertama kita tengok video daripada YouTube. Saya buka YouTube saya terlebih dahulu. Saya dapatkan linknya terlebih dahulu. Contohlah saya nak masukkan video ni ke dalam ruang ilmu guru. Jadi saya klik pada video tersebut dan saya copy terlebih dahulu link video ini. Seterusnya saya akan masuk ke dalam paparan ruang ilmu guru tadi. Okey, di sini kita masukkanlah tajuk terlebih dahulu. Okey, contoh saya masukkan tajuk cara mendapatkan bahan di dalam ruang ilmu guru. Okey, seterusnya pautan kepada bahan tadi saya paste di sini. Okey, itu sekiranya kita ambil daripada YouTube. Bagaimana cara kalau kita nak ambil link video yang telah upload di dalam Google Drive? Kita perlulah pergi ke dalam Google Drive terlebih dahulu. Ini video yang telah saya upload di dalam Google Drive. Jadi bagaimana cara untuk cikgu dapatkan pautan ataupun link video ini untuk dikongsikan di dalam ruang ilmu? Okey, cikgu tekan titik 3 di sini. Kemudian cikgu tekan share. Kemudian di sini ubah dia punya general access ni kepada anyone with link. Okey, kemudian saya menggalakkan cikgu untuk kongsikan sebagai viewer lah. Okey, kemudian bila cikgu dah selesai, cikgu copy link dan tekan dan. Seterusnya cikgu masuk balik ke dalam ruang ilmu tadi dan cikgu boleh terus pastekan ataupun cikgu masukkanlah dalam pautan bahan ini. Terusnya, selepas cikgu masukkan keterangan, cikgu pergi kepada hashtag, ruangan hashtag ni. Suka untuk saya mengajak cikgu-cikgu yang berada di Johor terutamanya, masukkanlah hashtag, gunakan huruf kecil Delima Johor. Kemudian nak tambah lagi apa? Contoh kalau dekat Muar, cikgu-cikgu Muar, masukkanlah hashtag Muar Excel. Okey, seterusnya setelah selesai hashtag cikgu masukkan, cikgu pilih pula jenis sumber. Jenis sumber ni ada video, ada panduan, ada bank soalan, pelan guru. Okey, macam tadi saya masukkan video, jadi saya pilih video lah. Okey, untuk video yang saya masukkan tadi, saya kena tentukanlah sama ada tahap dia ni tahap apa. Umum. Okey, kalau macam tadi umum kan, okay, jadi saya pilih umum lah. Untuk subjek ni, cikgu kena pilihlah subjek apa yang cikgu masukkan. Sebagai contoh, saya letakkan sebagai amalan lah. Okey, warna latar belakang ni cikgu boleh pilih lah yang mana cikgu suka. Saya suka warna pink, saya masukkan warna pink. Okey, sasaran bahan ni cikgu tentukan. Sasaran bahan yang cikgu upload tu untuk siapa. Okey, baik. Seterusnya apabila cikgu dah selesai untuk sasaran bahan, image bahan ni cikgu boleh, ini pilihan lah. Okey, boleh sama ada cikgu nak muat naik ataupun tak nak. Okey, seterusnya apabila dah siap, cikgu tekanlah butang kongsi di sini. Okey, sekarang dah masuk pun saya punya video tadi. Bagaimana saya nak pastikan video yang saya telah masukkan tadi dah ada di dalam ruang ilmu guru saya? Okey, jadi bagaimana cikgu nak pastikan? Yang pertama, cikgu pergi kepada hamburger di sebelah kanan ni ataupun line 3 di sini. Cikgu klik. Okey, cikgu tekan pada profil saya. Di sini merupakan paparan di mana ruang ilmu cikgu-cikgu. Macam ni ruang ilmu saya lah.
Okey, dan di sini merupakan antara bahan rujukan yang telah saya masukkan. Okey, dekat sini dia akan tunjukkanlah profil kita di mana kalau contohnya sebagai contoh, di sini sumbangan saya ada 45. Jadi saya telah menyumbang 45 bahan di dalam ruang ilmu guru. Jadi bagaimana kita nak tahu bahan yang kita masukkan tadi dah ada dalam ruang ilmu guru? Cikgu scroll ke bawah, tengok. Ini dia dah masuk pun cara mendapatkan bahan di dalam ruang ilmu guru. Video yang saya masukkan tadilah. Okey, jadi ini dia videonya. Jadi cikgu bolehlah kongsikan bahan ini kepada rakan-rakan guru yang lain ataupun ibu bapa ataupun anak didik. Baiklah, itu cara yang pertama bagaimana kita upload video. Sekiranya lah cikgu ada bahan yang kedua iaitu cikgu ada slide pembentangan. Okey, jadi bagaimana caranya? Cikgu kan balik ke laman utama. Okey, tekan semula kongsi. Okey, di sini cikgu masukkanlah tajuk dia. Contoh saya masukkan sejarah tahun 6. Okey, saya nak masukkan unit 2, negeri-negeri di Malaysia. Okey, baik, ini tajuk dia. Okey, pautan bahan dia saya akan dapatkan daripada Google Drive. Okey, jadi saya tekan titik 3 di sebelah kanan ni. Kemudian saya tekan share. Okey, di sini saya nak dapatkan pautan dia. Okey, saya tekan anyone with link dan setkan sebagai viewer. Okey, dan tekan copy link. Seterusnya tekan done. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk balik dalam ruang ilmu guru tadi dan kita masukkan pautan tadi. Kita paste lah. Okey. Kemudian keterangan ni kita masukkanlah keterangan tentang bahan yang kita telah masukkan tadi. Okey, baik. Seterusnya hashtag seperti yang saya katakan tadilah. Kalau terpulang pada cikgu nak masukkan apa. Bila selesai masukkan hashtag, cikgu tentukanlah jenis sumber dia. Okey, kalau macam tadi nota kan, boleh juga masukkan jenis sumber dia sebagai panduan. Okey, dia punya tahap tahun 6. Okey, subjek dia saya masukkan tadi sejarah. Okey, warna dia saya nak pilih warna biru. Kemudian sasaran bahan ni adalah sesuai untuk guru, untuk murid dan ibu bapa. Okey, imej bahan ni terpulanglah nak kosongkan ataupun cikgu nak masukkan atau nak muat naik gambar. Seterusnya cikgu tekanlah butang kongsi. Jadi dah selesai. Ini saya masukkan 2 jenis bahan iaitu yang pertama tadi adalah video, yang kedua adalah nota. Itu saja cikgu tentang bagaimana cara yang cikgu boleh memuat naik bahan di dalam ruang ilmu guru. Sehingga kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.